Kita tengah berusaha cari tempat-tempat yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, dekat tangan saya ni ada lampu suluh yang kawan saya kirim lah. Dia kirim dah lama daripada bulan puasa lagi dia kirim. Dia cakap macam ni lah, "Mal, tolong carikan saya lampu suluh." Kebetulan masa tu saya share link Shopee lah. Lampu suluh ni ada macam-macam. Antaranya ni lah brand Sofin. Yang nama kod dia SC18. Okay, so tak nak buang masa lagi, jom kita buka apa yang ada dekat dalam kotak ni lah. Kepada kawan saya Iwan, saya minta kebenaran buka sebab saya nak review, saya nak check sebelum saya serahkan kepada awak. Okay, dalam ni ada lampu suluh, ada manual, ada USB Type-C untuk cas, lepas tu ada layar. Okay, layar ni untuk ikat lampu suluh ni supaya dia tak jatuh dalam sungai ke, dalam laut ke, dalam paya. Okay, saya terkejut sebenarnya dengan saiz lampu suluh ni, sebab kalau dibandingkan dengan lighter, lebih kurang sama besar. Besar sikit je dia. Lampu suluh ni didatangi dengan bateri saiz 3000 mAh, ampere. Daripada dia punya manual ni, dia cakap kan, lampu ni ada 6 mode. Okay, ada 6 mode, nanti boleh baca. Yang pertama turbo, high, medium, low, moon, stroke. Bateri cycle dia boleh pergi 500 kali cas. Cas discharge, cas discharge 500. Okay, katakan guna turbo ataupun high, medium lah, medium, kita letak dia 6 jam lah. 6 jam. So kalau untuk bateri ni 6 kali 500 lebih kurang 3000 jam kita boleh guna bateri ni. Cas discharge, cas discharge. Okay, so saya tak nak cakap banyak. Okay, jom kita test. Kita test lampu ni kat luar. Okay, kita nak pergi try lampu suluh dekat tempat yang gelap. Okay, dengan Abulong Rafiq. Abulong Rafiq. Sekarang dah pukul 10 malam 10 malam, kita nak cari tempat yang gelap untuk kita review lampu torchlight. Kita tengah berusaha cari tempat-tempat yang gelap. Susah nak cari tempat yang gelap sekarang ni, banyak lampu. Mana tempat gelap Kita kena keluar daripada ni lah, kawasan perumahan ni. Ingat ke blok hujung gelap. Rupanya makin hujung makin cerah tau. Jom lah kita keluar kejap. Kita nak cari tempat yang sesuai, tempat yang gelap untuk kita test lampu ni. Okay, jom kita test. Ini moonlight. Dia punya moonlight dia. Okay, yang ni yang normal punya. Yang normal punya. Normal mode. Okay, normal mode punya. Ini moonlight balik. Okay, ini yang paling low sekali kalau kita nak ambil barang dekat dalam apa, dalam kemah ke, baca buku, nak solat ke kan, kalau solat tahajud, qiyam mulai, lampu-lampu malam macam ni memang sesuai lah. Okay, ni yang terang sikit. Yang ni yang normal punya. Yang ni yang sokong turbo kot. Okay, turbo punya. Okay, kalau double dia pergi turbo. Okay, Sofin ni memang kalau kita beli dia, kita kena belajar cara guna ni lah. Cara guna dia punya switch. Satu klik, klik hold, triple klik. Okay, kalau kita 1, 2, 3, dia jadi stroke.
Okey, kalau strobe ni untuk kecemasan lah. Untuk signal indicator dia ni kalau hijau terang full lah. Kalau hijau bateri dia full. Kalau merah ni dia dah low. Kalau berkelip-kelip ni memang dah critical lah, kena cas. Okey. Okey, itu saja untuk kali ni. Ke mana-mana dia ajaknya. Okey. Gelap oh. Dah, kita pusing balik belum? Nanti masuk rumah orang nanti susah pula. Kita pusing balik jom. Lewat. Tadi anak macam ada penampakan tu. Itulah cari penyakit sangat. Kan belum kan? Aduh, bukan ni malam ni. Okey, kita sudah habis selesai mencuba lampu suluh ni. Okey, lampu suluh ni dia ada indikator dia. Dekat button ni dia ada warna hijau. Kalau warna hijau tu dia bateri full lah. Kalau warna merah bateri low. Kalau di merah berkelip-kelip, okey, berkelip-kelip maksudnya bateri tu perlu dicas segera. Okey. Dekat dalam ni dia ada lapisan kertas, kena buka dulu. Okey. Lain tak ada apa tu je. Kalau korang yang lain berminat dengan lampu suluh ni ataupun lampu suluh brand-brand lain, korang boleh klik link dekat description. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat membeli lampu suluh. Bye bye.